Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Atmar bin Muhammad Zamri daripada 1DBM ITE Calon Umum 14 untuk MPP 2026-2027 dengan moto saya dari pelajar untuk pelajar. Manifesto saya yang pertama ialah mewujudkan platform TikTok rasmi KVSKL bagi bertujuan untuk memperkenalkan KV Setapak kepada orang luar. Manifesto saya yang kedua menubuhkan kelab multimedia untuk pelajar KVSKL yang meminati bidang video, fotografi, rekografi dan pengurusan media sosial. Akhir kata daripada saya, pilihlah saya, undilah saya. Muhammad Atmar bin Muhammad Zamri, calon umum 14. Sekian, terima kasih.